Okay, hari ni hari yang ke-2 pada 18 hari bulan Februari. Sekarang ni nak pergi ke town. Mungkin nak pergi ke Opera House, nak pergi mall, sambil jalan kaki ni. Hari ni angin kuat sikit sebab dia nak mai ke musim autumn. Kuat kat angin dah. Patut kadang-kadang bila kita tengok untuk nak test kamera dengan angin, banyak reviewer daripada overseas test angin diorang dekat sini memang kuat. So ni jalan kaki nak pergi ke train. Ni naik Palu Transport. So kita tengok perjalanan kat sana, apa yang ada yang boleh saya share. Ni pemandangan dia. Kanan ni Menangkong. Turun. Jangan lupa tap. Kalau orang lupa tap nanti turun. Sebab rasa apa jadi? Nanti bila kita nak naik sekali lagi, bila kita tap baru dia baca soalan kita baru turun. So kita masuk dalam train. Kadang-kadang ada inspektor check, dia mari nombor kita, dia check oh tak bayar. $100. Ui, macam tu. Kadang kita lupa, bukan kita sengaja tak nak bayar tiket apa tak. Tapi kita terlupa. Dan kadang-kadang sistem dia ada problem juga. Bila tap dia tak detect. Jadi kita naik juga. Bila ada inspektor, kita beritahu lah. Ada problem dekat station gini-gini. Okay. So ni adalah dia punya station ya. Ke sana adalah ke railway. Ke sini adalah ke city. Kita ambil ke sini. Kita nak pergi ke punya hujung destinasi kita Circular Quay lah. Kita nak pergi ke Circular Quay lah. Ni Circular Quay ni sini Opera. Okay. Sini Opera. Alright. So train dah pun sampai. Sekarang dekat dia punya stesen kereta api dia. Ke sana, kalau ke railway tu, dia ada bandar kecil, ada pos, ada beli, makanan supply. Circular Quay itulah yang ada Opera tu. Sini Opera. Okay. Tempat dia Circular Quay. Alright. Okay, sekarang kita ada dekat Circular Quay Railway Station. So sini banyak pakai tab ya. Pakai tab ni. Tab nak naik dan tab nak turun. Kawasan di Circular Quay. Oh, cantik lah benda dia. So kita nak ikut Pok D bawa dia ronda sambil beli barang. Cuaca room temperature, tak ada room temperature juga. Suhu dalam 25 macam tu, 26, 27 suhu. Ini ada boat nak pergi ke mana ni? Padi, ni nak pergi mana Padi? Dia tempat dalam sini juga. Ya. Tapi dia sini kan dia macam teluk banyak kan kalau tengok peta kan. So pergi naik ferry ni lah. Naik ferry. Oh. Ferry dia banyak kok. Cantik lah titi dia kat situ. Ramai orang kawasan ni. Tempat ni ambil gambar pun cantik. Ada kedai makan.
Sini ada banyak seafood. Okay, yang kita nampak sekarang tu ialah Harbour Bridge. Iconic bridge. Banyak pelancong ambil gambar kat sini. Banyak boat cross ke sana. Dan bayaran dia semuanya pakai tap card je. So saya pun dengan body yang kawan saya banyak pakai Wise je. Wise card senang. Lagipun dia punya kadar tukaran tak tinggi. Saya pakai kad Visa Maybank semalam, kadar tukaran untuk RM50, dia charge RM21. Kalau pakai ATM machine, ambil cash, pakai Wise, tukar RM500, dia charge 71 sen je. Oh, jauh beza. So semua tap je, mudah. View dekat sini lagi cantik lah. Tengok bridge. Dan itulah dia, Opera House, Sydney, Australia. Dia nak buat ferry. Cantik lah view. Opera House ramai orang ambil gambar. Cuaca pun okey, alhamdulillah. Boleh ronda tengok. Okey, sekarang ada dekat depan Opera House kan? Opera House. Tadi bahagian tepi, ini bahagian depan Opera House. Lawa depan dia. Sana ada boat juga, tengah ada dua sana. Jom kita try tengok naik ke atas, ambil gambar dekat atas. View di bahagian belakang ni dengan bangunan Salesforce. Sekarang ni kita ada dekat World Square. Saja masuk dalam ni teman body beli barang set. Tadi dekat luar tadi, kebetulan lepas tadi dekat Opera House, hujan, sempatlah naik train. Masuklah train, terus sampai dekat mall ni. So kita main dekat Coles untuk cari barang untuk nak masak buka puasa nanti. Jadi kita tengok barang apa yang ada kat sini. Anggur dekat sini satu bucket $4 $50 4.5. So ada bucket macam ni, white grapes. Kalau yang hitam ni macam mahal sikit. Ni pepperoni dua $15, satu sama dengan $7.50. Kita tengok lagi pisang. Jadi kalau kita tengok harga macam saya beritahu semalam,
contohlah kita ke audit Malaysia ni, macam ni, sekilo RM6. Tapi yang ni bawang putih mahal, sekilo $33. Mahal, bawang putih mahal. Halia $39 sekilo. Halia yang import punya tu mahal. Macam kacang walnut $12 kacang walnut. Kalau kita tengok tak payah convert, kita anggap macam RM12 duit kita. Sekarang kita ada dekat Market City untuk saja tengok dalam tu. Belah kanan ni semua tempat souvenir. Ada barang-barang souvenir dalam Market City ni. Tengok ada apa yang kita boleh beli untuk souvenir kecil-kecil ni. Tapi ni kawasan depan Market City. Lepas hujan ni. Tadi hujan dah kata lebat, tak lebat sangat sini hujan dia. Hujan yang kalau tempat kita tu baru nak mula hujan lah, macam tu tahap lebat dia. Tapi ada yang kata kalau tadi dia lebat-lebat tu dia tadi hujan sat. Jom. There's a hat place. Ni barang-barang souvenir. Cuaca mana ni? Topping apa tu? Kalau ikut ni kedai barang-barang murah lah. Baju dia berapa? Selai RM10. $10. So selai RM30 lah duit kita. Baju jersey dia not bad jersey dia. Kain dia elok je, tak ada cincai. Ada yang $7 pun dah. Kat sini dia macam baju murah yang jual dekat Malaysia lah. Harga dia kalau kita tengok untuk harga tempatan macam $15. Jaket barat macam kita, tempat kita RM15 dengan kadar duit kita, diorang dengan kadar duit diorang. 3 helai baju RM25. Kalau tempat kita pun macam tu lah juga, campur-campur. Di sini untuk dia orang 3 helai baju $25. Macam tu lah. Sebenarnya dia tak ada isu pun berkaitan dengan mata wang dekat sini ni. Mahal murah kalau kita convert pergi balik pun sama je. Kalau kita guna duit dia orang ni, kita convert dengan duit kita, jadi mahal lah. Tapi dengan kadar duit dia apa sama je dengan kita. Tempat kita pun ada jual tempat baju-baju macam ni. Tempat kita pun memang ada pun baju yang harga macam ni RM10. Dia orang $10. Baju budak RM7. Tempat dia orang $7. So sebenarnya sama je. Okay, ni tempat untuk beli barang-barang lah. Beli barang-barang kering, souvenir, dan juga nak beli barang basah. Kat belah bahagian belah satu gitu barang basah. Okay, nak beli baju Australia banyak lah kat sini. Kalau ada yang kenan satu boleh beli. Okay, sekarang kita nak masuk ke TK Maxx. Katanya kat sini barang-barang branded tapi murah. So jom kita tengok apa yang ada dekat sini. Ada yang barang kasut ke, baju ke. Kalau harga dia murah lagi pada Malaysia, why not? Untuk beli. Tapi tadi bawah tu macam barang-barang borong lah. Barang-barang yang kualiti biasa-biasa ya. Dan ni kita nak tengok baju dengan seluar. Buat pergi apa? Okay, ni kita tengok Tommy Hilfiger. Hilfiger ke Hilfiger? Ni kita tengok ni brand NYC. Dia punya design New York. Brand-brand. Tapi dia punya kain memang elok lah. Kain elok macam ni. Okay, dengan jahitan dia memang kemas original ni. Ikut harga ori dia $299, $300.
Tapi dia diskaun tinggal $129. Memang original punya kain, memang brand pun okey, kualiti kain pun okey. 129. Kalau convert ke Malaysia jadi 300 lah baju ni. Tapi cantik lah. So saya tak try ni, nak try jacket link, yang brand link. Dia ada macam-macam. Calvin Klein. Lepas tu ada lagi men jackets macam ni, Boston, satu suit sekali dengan seluar. Harga lepas diskaun semua sekali 300 duit Malaysia. Tapi memang cantik, memang original punya brand. Dia semua off season. Saya nak cari yang jaket-jaket yang lawa-lawa sikit satu. Saya cari yang mahal ingat. Ni macam ni, $80 dalam $240. Brand macam ni, $240 duit Malaysia. So kita tengok macam nyelam tengok. Okay, sekarang dah nak balik. Hujan pula. Balik main asak dekat hall. Sekarang dekat Haymarket. Tengah tunggu train Randwick. Lagi 3 minit. Kebetulan hujan pula hari ni. Tadi masa dekat Opera House tadi mendung. Dia hujan sekejap macam ni, lepas tu dia berhenti. So saat hujan, saat berhenti macam tu lah. Tadi pergi dekat tengok baju tadi. Harga dia boleh tahan kot. Banyak juga diskaun. Tengok pun geram tadi nak beli. Tapi tak apa, sabar Azad, nanti mailing. Saya pun hari ni nak balik awal sikit. Ada 32 hari lagi kat sini. Boleh meronda lagi. Nanti mailing. Okay, 2 minit lagi train. Kita balik solat asar tu. Okay, train dah pun sampai. Nak ke Randwick. So kami akan naik train ni balik ke Mission Hall. Hujan dia set off, set on, tak menentu. Okay, jom. Ini stesen Haymarket, Hay Market, Haymarket. Alright. Okay, sekarang dah pun balik ke Mission Hall. Cuaca lawa selepas hujan. Tadi dekat sana ada hujan. So balik sini kebetulan baru habis hujan. Nak jalan pergi ke Mission Hall lepas tu je. Daripada train tadi, so tak jauh. Balik sembahyang Asar, makan. Lepas tu tengok malam ni standby untuk tarawih yang pertama Ramadan. Kan Saya ambil sokongan ni. Ini masalah. Sebab tu Dia punya saya pioneer lah. Dia punya akademik power kan. Antara masa yang power Sebenarnya masa saya sing tu alumni lah. Jadi bila time Arabi dia orang datang. Dia datang siapa nak berani nak tegur. Macam Pengetua dia ada pun tak berani nak tegur. Tu dia ada kedai restoran yang masak ikan siap. Sini apa nama? Fish Market eh? Fish market. Nampak Fish Market. Ada oyster. Oh, ikan sok-sok kan. Tak seafood semua makan lah. Seafood lah. Saya makan ikan lah. Nak makan leleng pun boleh juga kan. Oi, banyak betul $20 je ikan ni. Besar. $20 besar tu. $20 besar ni. Oi, Barang mundi. Siakap lah. ikan apa ni?
Baramudi cakap. Baramudi sekap. Ui, sekap macam ni. Oi. Anissa. Air ketam dia. Dia punya claw tu. Oh, mata tengah ni, selek ni. Yang kita lahai pak. Oh, mana? Fish market. Dia mana? Where was it again? Oh. Fish market cafe. Sana kot. Ya. Yeah. Abang jadi call. Okay, sekarang kita makan dekat Big Fish. Big Fish, makan seafood kat sini. Tengok ikan apa yang ada, menu apa. So, sekarang nak tengok ikan, menu seafood kat sini. Ustaz tengok lagi saya dengan Afif tolong order. Oh, okey, baik. Mak, ai tengok. Mak, jom sampai ke sana. Sebab hari tu apa? Kamu main sini tu Fish cocktail. Sekejap sini. Tu prawn skewer, lobster tail, sebab kat sini ada dia punya garlic pepper ling. Itu Thai Baramudi. Thai Baramudi apa? Sekap ke? Greek salad, seafood salad atau buli salad. No, we'll have some fish. You can have like some fish. We'll do it together. Crowdy Bay. Okay, sekarang ni dekat kedai Big Fish by Get Fish. So dia ada menu panjang semua makanan seafood sepanjang ni sampai ujung tu. So kita pilih apa yang kita nak. Pilih apa yang kita nak kat sini. Tu lobster. Lobster Moni $34. Masak macam tu, set dengan cheese. Darat dengan 3 kali 3 100 lah. Lebih kurang dalam RM100 untuk lobster yang besar tu. Lepas tu kalau kita nampak kat sini lagi grilled salmon. Grilled salmon $25. Besar tu. Okay. Kedai Big Fish ni makan dekat luar ni pun boleh. Makan, oi, siap ada borong ni kat sini. Borong makan seafood tak habis. So makan dekat sini sambil menghadap titi ni. Dan juga ada kapai dan juga bot kat sini. Bot-bot nelayan dia. Ni kedai makan tepi laut, makan seafood sini. Sambil menghadap view titi, view boat. Ni kedai dia. Banyak kedai seafood kat sini. Boleh pilih macam-macam ada. So makan sambil tengok pemandangan sini ataupun duduk di dalam tu. Saya ambil video gambar menu yang dah diorder oleh dia orang kat sini. Menu dia ikan apa ni? Ikan sekap kan? Oh, ni cakap kan. Masya-Allah. Dia jadi sampai tak reti nak makan. Allahu Akbar.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu 'anna wa 'an jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat kulluhum ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. La'allakum, untuk apa? Untuk la'allakum tattaqun. Untuk kita ni mencapai tingkat takwa kepada Allah